Aku pakai sarung tangan. Aku tarik rapat lampu pemeriksaan. Dr. Farid berdiri di sebelah meja bedah. "Kau buka," dia arahkan. Aku pegang zip beg mayat. Zip itu keras sedikit, mungkin sebab getahnya melekat. Aku tarik perlahan. Bila bahagian kepala terbuka, aku berhenti bernafas. Jenazah itu lelaki, sekitar 50-an. Tapi wajah dia bukan wajah orang mati biasa. Kulit muka dia tegang, pucat kelabu, macam lilin yang dah lama tak disentuh api. Bibirnya ternanga sedikit, tapi bukan macam orang mati lemas yang mulut terbuka kosong. Ini macam orang yang mati sambil cuba menjerit, tapi jeritan itu tersekat dalam kerongkong. Dan yang paling aku tak tahan, mata dia terbuka. Terbuka luas. Putih mata kekuningan, berurat halus merah macam benang. Anak mata pula kecil sangat, macam titik hitam yang tenggelam. Macam dia mati dalam ketakutan yang melampau.